Kami daripada kelas 2 ingin membentangkan tajuk persamaan dan juga perbezaan dalam sistem pendidikan di Malaysia, yang berkaitan struktur pentadbiran, kurikulum dan juga program inovasi. Secara umumnya, sistem pendidikan di Malaysia ini menggunakan sistem berpusat dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan di Malaysia. Hal ini bermaksud kebanyakan dasar kurikulum serta garis panduan pendidikan ditentukan di peringkat berpusat supaya pelaksanaan pendidikan di seluruh negara dapat berjalan secara baik dan teratur. Contohnya apa? Contohnya, pihak Kementerian Pendidikan di Malaysia menggunakan silibus yang sama dalam satu Malaysia. Contohnya, menggunakan mata pelajaran Bahasa Melayu, mata pelajaran Bahasa Inggeris, mata pelajaran Bahasa Sejarah, mata pelajaran Matematik, mata pelajaran Pendidikan Islam dan sebagainya, dan berpecahkan kepada KSSR dan juga KSSM. KSSR untuk peringkat sekolah rendah, manakala KSSM pula untuk peringkat sekolah menengah. Walaupun begitu, sistem ini diselaraskan secara berpusat, masih terdapat beberapa perbezaan dari segi pelaksanaan di peringkat negeri maupun sekolah. Perbezaan ini biasanya bergantung kepada keadaan setempat, kemudahan yang ada serta usaha pihak pentadbiran sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh itu, dalam pembentangan ini, kami akan memfokuskan kepada 3 utama, iaitu struktur pentadbiran, kurikulum dan juga program inovasi. Jadi kita bergerak kepada sistem pentadbiran. Jadi sekolah-sekolah di Malaysia kita menggunakan sistem pentadbiran yang sama di setiap sekolah. Jadinya yang pertama kita ada KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai di peringkat pusat, iaitu KPM bertanggungjawab sebagai penggubal dan menentukan hala tuju pendidikan di negara Malaysia lah. Seterusnya kita ada JPN, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri, yang bertanggungjawab untuk memastikan setiap negeri di Malaysia menggunakan dasar pendidikan yang sama. Seterusnya kita ada PPD, iaitu Pejabat Pendidikan Daerah. PPD bertanggungjawab untuk memastikan setiap sekolah di setiap daerah menggunakan dasar yang sama dan memastikan prestasi sekolah berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya kita ada pihak sekolah sendiri yang terdiri daripada pengetua, guru, murid-murid yang memastikan sistem pelajaran di sekolah berjalan dengan baiklah. Jadi walaupun kita menggunakan sistem yang sama, tapi kita mempunyai cara pelaksanaan yang berbeza. Jadi sebagai contoh, di sekolah bandar kita mempunyai akses kemudahan yang lengkap seperti akses internet, seperti makmal komputer, perpustakaan dan lain-lain. Tetapi sekolah di luar bandar mempunyai akses yang sangat terhad untuk infrastruktur lah. Tetapi walaupun kita mempunyai cara pelaksanaan yang berbeza, tetapi ia bergantung kepada situasi sekolah dan bilangan murid-murid di sekolah tersebut. Seterusnya saya akan terangkan sedikit berkenaan kurikulum dalam pendidikan di Malaysia. Terdapat persamaan, iaitu semua sekolah di Malaysia menggunakan kurikulum kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KSSM
bagi sekolah menengah dan KSSR bagi sekolah rendah. Ataupun nama panjangnya, KSSR bermaksud kurikulum standard sekolah rendah dan KSSM bermaksud kurikulum standard sekolah menengah. Okey, kurikulum ni dia antara merangkumi dari segi akademik, sasiah, kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat serta nilai murni. Selain itu juga, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ataupun BBD digunakan untuk menilai perkembangan murid secara berterusan dan bukan hanya bergantung kepada peperiksaan semata-mata. Perkara ini penting sebabnya semua pelajar di seluruh negara mendapat pendidikan yang seimbang, menyeluruh dan mempunyai standard yang sama tanpa ada mengira lokasi dan juga latar belakang. Seterusnya, perbezaan. Walaupun sebenarnya kurikulum ni tiada perasingan di setiap negeri, akan tetapi terdapat perasingan bagi penyesuaian dan juga penambahan berdasarkan keperluan negeri masing-masing. Sebagai contoh, dekat negeri Johor mempunyai sekolah agama negeri yang menawarkan pendidikan tambahan dalam bidang agama. Selain itu juga, di Kelantan dan Terengganu lebih menekankan pendidikan agama dalam pengajaran harian, termasuk penambahan subjek ataupun aktiviti yang berkaitan dengan agama. Seterusnya, bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, pengajaran sering disesuaikan dengan konteks budaya tempatan, termasuk penggunaan contoh dan unsur kehidupan masyarakat setempat bagi memudahkan pemahaman pelajar. Sebagai kesimpulan, walaupun kurikulum utama adalah sama di seluruh negara, terdapat fleksibiliti dalam pelaksanaannya bagi memenuhi keperluan masyarakat setempat tanpa menjejaskan standard pendidikan kebangsaan. Okey, baik. Saya akan menerangkan bahagian yang terakhir, iaitu program inovasi dalam pendidikan. Pertama, dari segi persamaan. Secara umumnya, semua sekolah digalakkan melaksanakan pelbagai inovasi dalam pembelajaran. Contohnya, seperti pembelajaran abad ke-21 atau PAK 21, program STEM serta penggunaan teknologi dalam kelas bagi menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Namun begitu, terdapat juga perbezaan dalam pelaksanaannya. Hal ini kerana tahap pelaksanaan inovasi bergantung kepada beberapa faktor seperti kemudahan yang ada di sekolah, kreativiti guru serta sokongan daripada pihak pentadbiran sekolah. Sebagai contoh, sekolah di kawasan bandar biasanya mempunyai lebih banyak kemudahan teknologi seperti penggunaan smartboard, komputer dan internet di dalam kelas. Manakala sekolah di luar bandar pula mungkin mempunyai kemudahan yang lebih terhad, tetapi guru tetap menggunakan kaedah yang kreatif supaya pembelajaran dapat dijalankan dengan baik. Kesimpulannya, sistem pendidikan di Malaysia mempunyai banyak persamaan kerana ia diselaraskan secara berpusat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun, perbezaan dari segi pelaksanaan dan inovasi ini menjadikan sistem pendidikan lebih fleksibel dan sesuai dengan keperluan setiap sekolah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.